Perempuan nak tunjuk suami. Suami saya baik. Tiap-tiap bulan bagi saya RM2,000. You nak invite orang lain kahwin dengan suami kau ke? Cuba Cik Faiz komen sikit tentang this trend yang orang suka flex lah. Tunjuk kereta, tunjuk gaji kan. Secara tak langsung, parents atau adik-beradik korang atau pakcik, makcik korang nampak, oh dia ni gaji besar. Boleh lah minta tolong. Pinjamkan nama buat loan. Apa pendapat Cik Faiz? Dalam Islam ada 3 benda korang jangan kongsi. Jangan kongsi openly lah. Nak kongsi dengan orang terdekat for certain reason. Ada sebab-sebab dia tak apa. Nombor 1, jangan kongsi korang punya harta, korang punya income, cara korang berduit. Jangan kongsi. Sebab bila benda tu berlaku, orang akan mulalah cari duit korang. Ataupun ada orang bila dia dengki, ni nak cakap pasal penyakit ain dia boleh buat korang punya duit tu akan hilang. Korang punya source of income tu boleh hilang. So jangan kongsi korang punya income, harta dan korang punya cara buat duit. Nombor 2, jangan kongsikan korang punya umur. Kita tengok you muda, dah tahu muda cukup lah. Tak payah nak kata aku muda lagi, aku 25, aku 26. Ataupun tua, 60, 70 contohnya. Tak perlu, kita dah tengok macam ni, tahulah umur berapa. Sebab kalau yang muda, you pergi kongsikan you punya umur, orang yang lebih tua akan tak ambil korang seriously. Tapi kalau you tua pula, orang muda akan kata, buat apa kau cakap dengan aku benda ni? Generasi kau dah lain, tak sama dengan aku. So maknanya umur pun jangan kongsi. Nombor 3, jangan kongsi korang punya keluarga. Sebab keluarga ni orang boleh jealous. Contohlah, you guys baru kahwin. Kahwin, lepas tu tunjuk. Kalau nak hebah pun tak apa. Tetapi tiap-tiap hari nak tunjuk kau punya isteri. Nak tunjuk isteri kau contohnya. Ataupun perempuan nak tunjuk suami. Suami saya baik. Tiap-tiap bulan bagi saya RM2,000. You nak invite orang lain kahwin dengan suami kau ke? Sebab ada orang dah umur 30, dah umur 40, tak kahwin-kahwin lagi. Sakit tak hati dia? Sakit. Bila orang hati sakit, dia akan buat macam-macam. Termasuklah dengan anak-anak. Ada ramai couple yang dah kahwin, tapi tak dapat lagi anak. Walaupun apa yang kita rasa kita buat tu hanya kononnya lah untuk inspire. People are inspired to kahwin. You tak payah nak inspire dia lah. People are inspired to get children. Tak payah inspire dia orang. If niat you dah salah, niat dia adalah untuk menunjuk, termasuklah untuk tunjuk gaji. What will happen is orang akan sedih, dia akan marah, dia akan benci you.